Salam guys, welcome back to the channel. So, saya dah menggunakan jam ni, Amazfit Active 2 for almost like 1 month. Lebih kurang macam tu lah. And bagi saya, dia ialah antara one of the best smartwatch di bawah RM500. So, di dalam video ni saya akan menceritakan sedikit sebanyak specs of this Amazfit Active 2. Pada masa yang sama menceritakan saya punya pengalaman pemakaian sendiri lebih kurang kira-kira sebulan tu, apa yang bagus, apa yang kurang bagus, what could be improved, dan mungkin juga saya akan share siapa yang saya rasa sesuai untuk dapatkan jam Amazfit Active 2 ni. So kalau korang masih lagi belum subscribe to the channel, please subscribe to support me. Dan tak nak buang masa lagi, jom. Okey, kita akan start dengan reka bentuk dan juga paparan. Reka bentuk untuk Active 2 ni dia berbentuk bulat, tapi dia sangat premium lah bagi saya. Material yang digunakan ialah stainless steel. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya display ialah AMOLED 1.32 inci. Memang nampak cantik. Dan dia juga mempunyai sehingga 2000 nits brightness. So tak ada masalah kalau dekat bawah cahaya matahari pun. Skrin dia agak responsif dan juga smooth. Saya tidak ada experience sebarang lag. Yang bestnya, Active 2 juga ada pilihan watch face melebihi 400 watch faces. Dan korang boleh akses watch face ni melalui Zepp app. Memang ada banyak gila pilihan. Ikut korang lah nak pakai yang mana. Saya sendiri personally guna yang free je. Tak perlu pengguna yang berbayar. Sebab yang free tu pun dah cantik dah. Dah puas hati. Next, kita akan tengok dari segi ciri-ciri kesihatan dan juga Zepp app tu sendiri. So, di dalam Zepp app dan ciri-ciri kesihatan yang ada antaranya ialah heart rate monitoring, kita juga ada SpO2, boleh tengok stress, sleep, semuanya sync ke dalam Zepp app. So, basically dia mempunyai interface ataupun antara muka yang very clean. Senang nak tengok kita punya pattern tidur ke, tekanan ke, pressure kan. Accuracy dia pun okey untuk jam di bawah RM500. Dan korang juga ada option untuk menggunakan Zepp Coach AI. Dia ialah satu AI yang boleh bantu korang untuk buat training plan yang lebih structured. In terms of workout mode dan juga GPS, so Amazfit Active 2 ni mempunyai lebih kurang 164 workout modes dengan 25 yang mempunyai smart detection. Dia juga mempunyai turn by turn offline maps, so ada GPS built-in dengan 5 satellite. Tracking dia agak smooth semasa jogging dan tidak perlukan phone. Experience dia bila bawa outdoor tu macam senang lah. Korang boleh dapatkan location tu, dia lock GPS. Saya rasa tak sampai 10 saat pun, especially kalau memang clear outdoor tu. Next, kita bercakap tentang prestasi bateri itu sendiri. So, Amazfit, dia claim Amazfit Active 2 ni mampu mempunyai bateri sehingga 10 hari. Based on my personal usage, sebab saya on semua feature health tu, bolehlah dapat lebih kurang 6 hingga 7 hari. Cuma yang bestnya dia ada fast charging, so lebih kurang 1 jam je charge dah penuh. Pada masa yang sama, korang juga boleh pergi ke power saving mode untuk pergi lebih lama lagi lah sebenarnya. So bagi saya, Amazfit Active 2 ni sesuai lah untuk mereka yang aktif jugalah menggunakan smartwatch, tapi jenis yang tak nak charge dengan kerap kan. So memang sesuai. Bagi bahagian yang saya kurang suka sikit ialah dekat sini Amazfit Active 2 ni dia tak boleh nak reply WhatsApp. Korang boleh baca tapi tak boleh nak reply. So tu satu kekurangan lah bagi saya. Yang keduanya, NFC Pay tu masih lagi belum support di Malaysia lah. Alangkah bagusnya kalau benda tu ada, sebab dia ada je NFC kan. Tu je kot. And satu lagi feature yang best ialah smartwatch ni dia boleh call. Okay, boleh dengar clear, jelas? Slow sikit. Okay, dengar tak sekarang? Dengar je. Jelas Okay, tak ada masalah. Okay, alright. Okay. So, di bawah RM500, siapa yang saya rasa patut dapatkan jam ni? Pada saya, sesuai sangat untuk students ataupun untuk those yang nak gunakan untuk daily wear casual, sebab dia memang sesuai nak untuk sport ke, untuk pergi kerja ke, berjalan-jalan ke, dia nampak sangat cantik.
Kalau untuk atlet, saya rasa mungkin kurang sesuai. Mungkin korang patut invest lebih sikit untuk beli yang punya essential lebih accurate ataupun harga mungkin RM1,000 ke atas. So kalau bajet korang di bawah RM500, saya rasa memang sangat sesuai lah untuk dapatkan Amazfit Active 2 ni. Dan jujur bagi tuan korang, saya sendiri sebagai pengguna Amazfit T-Rex 3 sebenarnya dah sangat jarang lah gunakan Amazfit T-Rex 3 dan saya lebih suka menggunakan Active 2 sekarang. Mostly because dia lebih selesa, lebih ringan dan lebih kecil. Of course lah, kalau kata nak pergi gunakan aktiviti yang lebih lasak, dan baru saya akan pakai semula akan pakai semula T-Rex 3. So that's all video for today. Kalau korang masih lagi belum subscribe, please subscribe to the channel. Look forward to more videos, especially review daripada segi produk, gadget dan sebagainya. So, jumpa di next video. Bye-bye.